Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pensyarah, rakan-rakan dan penonton di luar sana. Saya Muhammad Amirul Aifi bin Johari akan membentangkan satu pembentangan bertajuk Mobiliti Sosial dalam Pendidikan bagi kursus IDOP 3143 Sosiologi dalam Pendidikan. Sebelum kita memulakan perbincangan dengan lebih mendalam, adalah penting untuk kita memahami terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan mobiliti sosial. Mobiliti sosial merujuk kepada perpindahan seseorang individu atau kelompok daripada satu lapisan atau kelas sosial kepada lapisan sosial yang lain. Perpindahan ini boleh berlaku dalam tiga arah utama: ke atas yang dikenali sebagai mobiliti menegak menaik, ke bawah yang dikenali sebagai mobiliti menegak menurun, ataupun pada paras yang sama yang dikenali sebagai mobiliti mendatar. Pemahaman yang jelas terhadap konsep asas ini adalah penting kerana ia menjadi teras kepada keseluruhan perbincangan kita pada hari ini tentang bagaimana mobiliti sosial dan sistem pendidikan negara saling berkaitan dan saling mempengaruhi antara satu sama lain. Kini, kita beralih kepada justifikasi pertama, iaitu mobiliti sosial mendorong transformasi dasar pendidikan. Hujah pertama saya ialah mobiliti sosial yang berlaku dalam masyarakat telah mendorong kerajaan Malaysia untuk menggubal semula dasar pendidikan bagi memastikan sistem pendidikan mampu menjadi alat pengupaya mobiliti sosial yang saksama kepada seluruh lapisan masyarakat. Buktinya amat jelas. Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2013 melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia atau PPPM 2013-2025 menegaskan bahawa pendidikan sering dilihat sebagai pengupaya mobiliti sosial. Dokumen dasar ini secara khusus menyatakan bahawa kanak-kanak yang dilahirkan dalam keluarga miskin berpeluang memperoleh pendapatan yang lebih tinggi apabila mereka dewasa, sekiranya mereka mendapatkan akses kepada pendidikan yang berkualiti. Pernyataan rasmi dalam dokumen dasar negara ini membuktikan bahawa keperluan mobiliti sosial dalam masyarakat telah secara langsung mempengaruhi hala tuju sistem pendidikan Malaysia. Pengakuan kerajaan ini telah mendorong berlakunya perubahan konkret dan nyata dalam sistem pendidikan negara. Pertama, kerajaan telah memperkenalkan program transformasi sekolah atau TS25 bagi meningkatkan kualiti sekolah secara menyeluruh. Kedua, pelan tindakan ikuti pendidikan telah dilaksanakan bagi mengurangkan jurang pencapaian antara pelajar bandar dan pelajar luar bandar. Ketiga, kurikulum standard sekolah rendah atau KSSR dan juga KSSM telah digubal semula dengan pendekatan yang lebih inklusif dan relevan dengan keperluan semasa. Keempat pula, pendidikan teknikal dan vokasional atau TVET telah diperkenalkan sebagai laluan alternatif yang sah dan bermakna kepada mobiliti sosial bagi pelajar yang tidak berminat dengan aliran akademik tradisional. Kesemua perubahan ini membuktikan bahawa tekanan mobiliti sosial dalam kalangan masyarakat adalah enjin yang menggerakkan transformasi dasar pendidikan negara. Seterusnya, justifikasi kedua. Mobiliti sosial mendorong inovasi kurikulum. Keperluan masyarakat untuk mengalami mobiliti sosial yang bermakna dalam era revolusi industri 4.0 ini telah mendorong berlakunya inovasi kurikulum dan pedagogi dalam sistem pendidikan Malaysia supaya lebih relevan dengan keperluan pasaran kerja semasa. Buktinya datang daripada sebuah kajian Afifah Gamiring pada tahun 2023 di Pusat Pembelajaran Alternatif atau PPA di Pulau Mambu, Sabah. Kajian tersebut mendapati bahawa kurikulum yang ditawarkan kepada pelajar memainkan peranan yang amat penting dalam menentukan jenis mobiliti sosial yang akhirnya mereka alami. Mata pelajaran kemahiran bahasa dan matematik secara khususnya terbukti mempengaruhi keupayaan pelajar untuk mendapatkan pekerjaan dan meningkatkan taraf hidup mereka selepas tamat persekolahan.
Penemuan kajian ini mencerminkan keperluan yang amat mendesak untuk kurikulum pendidikan kita sentiasa dikemaskini dan diselaraskan dengan tuntutan semasa. Berdasarkan keperluan tersebut, beberapa perubahan kurikulum yang signifikan telah berlaku di peringkat nasional. Pertama sekali, kurikulum KSSR atau KSSM telah disemak semula untuk menekankan kemahiran berfikir aras tinggi atau KBAT yang lebih relevan dengan cabaran abad ke-21. Mata pelajaran STEM pula diperluaskan pelaksanaannya di peringkat sekolah bagi mempersiapkan pelajar dengan kemahiran masa hadapan. Penilaian pelajar kini bukan lagi sekadar berasaskan peperiksaan. Pentaksiran bilik darjah atau PBD telah diperkenalkan sebagai satu pendekatan yang lebih holistik. Penekanan kepada kemahiran insaniah yang diperlukan oleh industri turut diberikan perhatian yang lebih serius dalam konteks pengajaran dan pembelajaran. Justifikasi ketiga pula menyentuh kepada dimensi pendemokrasian pendidikan. Desakan mobiliti sosial dalam kalangan rakyat Malaysia telah membawa satu proses penting yang dikenali sebagai pendemokrasian pendidikan, iaitu satu usaha menjadikan pendidikan berkualiti sebagai hak semua lapisan masyarakat tanpa mengira latar belakang, sosial, ekonomi maupun geografi tempat mereka berada. Buktinya amat mengagumkan. Menurut PPPM 2013-2025, kemasukan murid di peringkat pendidikan rendah telah meningkat kepada hampir 94% pada tahun 2011 berbanding dengan keadaan ketika Malaysia mencapai kemerdekaan pada 1957, di mana lebih daripada separuh populasi negara tidak mendapat sebarang pendidikan formal. Peningkatan yang luar biasa ini menunjukkan betapa kuatnya dorongan mobiliti sosial dalam mengubah landscape pendidikan negara secara keseluruhan. Dorongan mobiliti sosial ini telah menghasilkan beberapa perubahan konkret yang amat bernilai kepada masyarakat Malaysia. Contohnya, penubuhan universiti awam yang menyediakan laluan pendidikan tinggi kepada semua lapisan masyarakat tanpa mengira latar belakang. Sekolah Bersama Penuh atau SBP dan MRSM telah ditubuhkan bagi memberi peluang yang adil kepada pelajar dari kawasan luar bandar yang berprestasi tinggi untuk mengakses pendidikan berkualiti. Dasar pendemokrasian pendidikan telah digubal bagi membolehkan anak-anak dari golongan miskin mendapat pendidikan sehinggalah ke peringkat yang tertinggi. Setelah membincangkan justifikasi, kini kita beralih kepada analisis kesan mobiliti sosial terhadap pendidikan. Kita akan mulakan dengan kesan-kesan positif. Kesan positif pertama ialah mobiliti sosial mendorong persaingan yang sihat dan meningkatkan prestasi dalam kalangan warga sekolah. Apabila pelajar menyedari bahawa pendidikan adalah cara utama untuk mereka meningkatkan mobiliti sosial, mereka akan berusaha dengan lebih gigih dan lebih bersungguh-sungguh dalam pembelajaran. Para guru turut berlumba-lumba untuk meningkatkan profesionalisme diri melalui pembangunan profesional berterusan atau CPD, kerana mereka sedar bahawa kualiti pengajar mereka secara langsung menentukan peluang kejayaan pelajar mereka. Di peringkat institut pula, sekolah-sekolah bersaing untuk mencapai band 1 dalam rating SKPM bagi meningkatkan reputasi mereka dan menarik lebih ramai pelajar yang berkualiti. Kesan positif kedua ialah mobiliti sosial mempercepatkan peluang pendidikan yang lebih terbuka dan inklusif kepada semua lapisan masyarakat. Pelajar dari keluarga B40 kini mendapat akses kepada pendidikan yang lebih berkualiti melalui pelbagai instrumen sokongan kerajaan seperti Beasiswa Kecil Persekutuan, KPT, PT-PTN dan pelbagai skim bantuan lain. Keperluan mobiliti sosial turut mendorong wujudnya sekolah orang asli, sekolah hutan dan pelbagai program pendidikan khas untuk kanak-kanak berkeperluan khas. Teknologi digital kini membuka lembaran baru kepada pelajar luar bandar melalui platform seperti program Frog VLE dan pembelajaran atas talian. Kesan positif ketiga pula ialah
Mobiliti sosial melalui pendidikan mempercepatkan proses integrasi sosial dan mengukuhkan perpaduan nasional di Malaysia. Pendidikan Maafkan saya, pendidikan yang membolehkan mobiliti sosial telah melahirkan kelas menengah berbilang kaum yang berkongsi nilai, aspirasi dan identiti nasional yang sama. Sistem sekolah kebangsaan berfungsi sebagai ruang sosial yang signifikan di mana pelajar dari pelbagai latar belakang, etnik dan sosioekonomi berinteraksi secara harian, membina toleransi dan kefahaman bersama. Mobiliti sosial melalui pendidikan turut melahirkan pemimpin dari pelbagai lapisan dan kaum yang memperkayakan lanskap kepimpinan negara. Namun begitu, kita perlu bersikap jujur dan seimbang dalam penilaian kita. Mobiliti sosial turut membawa kesan-kesan negatif yang tidak boleh kita abaikan. Kesan negatif pertama ialah mobiliti sosial yang tidak seimbang dalam masyarakat mewujudkan jurang digital dan ketaksamaan akses yang ketara antara pelajar bandar dan luar bandar, seterusnya menjejaskan kesaksamaan peluang pendidikan. Pelajar dari keluarga berpendapatan tinggi atau kumpulan T20 telah lebih mudah mendapat akses kepada peranti digital yang canggih, internet berkelajuan tinggi dan kelas tuition tambahan, mempercepat mobiliti sosial mereka sambil melebarkan jurang dengan kumpulan B40. Pelajar luar bandar, terutamanya di Sabah dan Sarawak, kekal terpinggir daripada manfaat teknologi pendidikan semasa. Kajian Afifah Gamiring pada tahun 2023 mengesahkan bahawa kekangan struktural seperti sektor kewarganegaraan boleh menghalang mobiliti sosial menegak walaupun pelajar berkenaan telah memiliki kemahiran asas yang mencukupi. Kesan negatif kedua ialah mobiliti sosial yang terlalu berasaskan pencapaian akademik semata-mata mewujudkan tekanan psikologi yang tinggi dalam kalangan pelajar, ibu bapa dan guru. Budaya exam-oriented yang kuat di Malaysia lahir daripada kepercayaan bahawa keputusan peperiksaan adalah tiket utama kepada mobiliti sosial yang menyebabkan tekanan emosi yang berlebihan kepada pelajar. Ibu bapa dari kelas bawahan yang terdesak untuk memastikan anak-anak mereka berjaya meningkatkan taraf sosial keluarga seringkali secara tidak sedar membebankan anak-anak dengan tekanan akademik yang tidak sihat. Persaingan yang melampau di antara sekolah untuk mencapai band yang tertinggi boleh mendorong berlakunya amalan pengajaran yang terlalu berfokuskan peperiksaan, mengurangkan kualiti pembelajaran sebenar dan bermakna. Kesan negatif ketiga yang perlu kita renungi bersama ialah apabila sistem pendidikan terlalu menekankan aspek pencapaian ekonomi semata-mata, ia boleh menjadi masalah serius dalam pembentukan sasiah dan nilai murni pelajar. Pendidikan seharusnya bukan sahaja bertujuan untuk membantu seseorang mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Ia juga seharusnya berfungsi untuk membentuk sasiah yang mulia dan menanamkan nilai-nilai murni dalam diri setiap pelajar. Jika pendidikan terlalu berorientasikan ekonomi dan mobiliti material, aspek pembangunan insan secara holistik yang merangkumi pembinaan jati diri, nilai, empati dan tanggungjawab sosial mungkin akan terabai. Persaingan melampau yang didorong oleh orientasi ekonomi ini sekali lagi boleh mendorong amalan pengajaran yang berfokuskan peperiksaan yang menafikan pelajar daripada pengalaman pembelajaran yang benar-benar bermakna. Berdasarkan cabaran-cabaran yang telah kita analisis, beberapa cadangan penambahbaikan boleh dikemukakan sebagai respons yang praktikal dan berstruktur. Contohnya, cabaran jurang digital boleh ditangani melalui perluasan infrastruktur internet dan program seperti Satu Murid, Satu Peranti. Kita juga boleh menangani ketaksamaan akses melalui pengukuhan beasiswa B40
dan program mentor-mentee. Tekanan akademik boleh dikurangkan melalui perkukuhan terhadap PBD dan pendidikan holistik merentas kurikulum daripada peperiksaan semata-mata. Untuk kurikulum yang tidak relevan, kerajaan memberikan cadangan seperti integrasikan TVET dan kemahiran abad ke-21 dalam KSSR dan KSSM. Sebagai penutup, berdasarkan keseluruhan perbincangan yang telah kita lalui hari ini, jelaslah bahawa mobiliti sosial dan sistem pendidikan saling mempengaruhi dalam satu hubungan yang kompleks, dua hala dan dinamik. Pendidikan adalah ejen mobiliti sosial yang paling berkesan yang dimiliki oleh sesebuah masyarakat. Namun, keberkesanannya tidak bergantung semata-mata kepada struktur atau dasar yang digubal, tetapi lebih kepada sejauh mana sistem tersebut direka bentuk untuk benar-benar menyamakan peluang, bukan sekadar menilai pencapaian sering dipengaruhi oleh keistimewaan latar belakang. Sebagai bakal-bakal pendidik, tanggungjawab ini ada pada bahu kita untuk memastikan bahawa bilik darjah yang kita pimpin suatu hari nanti menjadi ruang di mana setiap pelajar tanpa mengira titik permulaannya dalam hierarki sosial mempunyai peluang yang nyata dan adil untuk membina kehidupan yang lebih baik. Sekian sahaja pembincangan saya pada hari ini. Jutaan terima kasih kepada pensyarah yang dihormati dan rakan-rakan serta penonton di luar sana kerana memberikan perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sekian terima kasih.